Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan infografik bertajuk Teknologi Pertanian Moden di Malaysia. Infografik ini memamparkan maklumat penting secara ringkas dan mudah difahami. Slide ini memamparkan ahli pasukan serta nama ahli pasukan. Kita pergi ke slide yang pertama, maksud teknologi pertanian moden. Teknologi pertanian moden merujuk kepada penggunaan pelbagai inovasi sains dan teknologi terkini seperti jentera pertanian berautomasi, sistem digital, sensor pintar, kaedah penanaman tanpa tanah, serta penggunaan data dan teknologi maklumat dalam semua peringkat aktiviti pertanian. Slide yang kedua, contoh teknologi pertanian moden. Contoh teknologi pertanian moden merangkumi 4. Yang pertama, mekanisasi pertanian, penggunaan jentera seperti traktor, mesin penuai dan penyembur automatik membantu mempercepatkan kerja ladang, meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh manusia. Yang kedua, pertanian pintar, penggunaan sensor, Internet of Things dan data digital untuk memantau kelembapan tanah. Yang ketiga, sistem pengairan moden. Sistem pengairan titisan dan automatik digunakan untuk mengawal penggunaan air secara cekap. Yang terakhir, pertanian bandar dan hidroponik. Kaedah penanaman tanpa tanah seperti hidroponik dan aquaponik sesuai di kawasan bandar yang mempunyai ruang terhad serta menghasilkan tanaman yang lebih bersih dan cepat matang. Slide yang ketiga, kepentingan teknologi pertanian moden. Teknologi pertanian moden sangat penting kerana mampu meningkatkan hasil serta kualiti pengeluaran pertanian melalui berasaskan data, menjimatkan masa, kos dan tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan teknologi canggih dalam pertanian. Teknologi pertanian moden merujuk kepada penerapan jentera automatik, sensor pintar, sistem digital dan kaedah penanaman inovatif. Yang kedua, meningkatkan produktiviti dan kelestarian. Teknologi ini bersetujuan memastikan pertanian dijalankan secara lebih produktif dan mampang dengan menggunakan sumber seperti air, baja dan tenaga secara optimum sekaligus memelihara alam sekitar dan menjaminkan keselamatan bekalan makanan negara. Slide yang keempat, kebaikan teknologi pertanian moden. Teknologi pertanian moden membawa pelbagai kebaikan yang signifikan kerana ia bukan sahaja mampu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian dengan memastikan tanaman dan ternakan dibangunkan secara lebih sistematik, cekap dan berasaskan data, tetapi juga menjimatkan masa, tenaga dan kos pengeluaran melalui penanaman inovatif serta mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar dengan penggunaan sumber semula jadi yang lebih optimum. Slide yang seterusnya, hasil pertanian moden. Produk pertanian moden di Malaysia merangkumi sayur-sayuran seperti salad, bayam, selada dan kailan yang ditanam secara hidroponik dan aquaponik. Buah-buahan bermutu tinggi seperti strawberry, tomato cherry, mangga dan durian yang dihasilkan menggunakan rumah hijau dan sistem fertigasi produk termakan seperti ayam, lembu, kambing, itik dan ikan yang dibesarkan dengan kaedah peternakan berteknologi tinggi termasuk kawalan suhu dan pemakanan automatik. Akhir sekali, cabaran pelaksanaan. Yang pertama, kos pelaburan awal yang tinggi. Yang kedua, kekurangan kepakaran dan tenaga mahir. Yang ketiga, tahap kesediaan dan penerimaan petani. Kesimpulannya, teknologi pertanian moden membantu meningkatkan hasil pertanian, menjimatkan masa serta tenaga dan menjadikan sektor pertanian lebih cekap serta mampan untuk masa hadapan. Sekian, terima kasih.